depan. Okey dah, sini pun boleh. Ya. Jom ya. Ya. Okey Allah. Ada gitu. Ya, bang. Cepat ya, jom. Ada orang saya gerak luar. Tak ada orang lah, bagus. Mana ayah? Sebelah situ ada turun. Dua appointment lah. Tunggu apa? Tunggu ambil ubat. 26 Mei. Inilah hari ni. 26. Hari ni 7, 28, 29. Kira apa? Hari cukup bulan lebih kan? Yalah. 30. 31 tahun ni. Bulan ni ada 31. Betul tu. Tak lama lagi. Seminggu ni je. Habis tu apa nama next appointment? Next appointment tadi? Pemena. Ni tadi. Next lepas ni appointment berapa bulan? Oh, lama lagi. Bulan 8 lah. Pula bulan 8 tadi kan dia dah bagi tarikh. Bulan 8 bulan. Kira lah. Astagfirullahalazim. 29 hari bulan 10. Bulan 10. Tadi dia baru bagi tarikh, dah lupa macam mana? Lupa. Sudah? Dah. Dah sudah. Mana? Berapa bulan? Next. 25 dan 6. Saya belum bagi. Oh. Alah. Ubat tak dapat? Tak ada. Dia mana ada ubat. Dia tak ada ubat. Boleh tak dapat? Tak ada ubat. Dia kena turun ke berat badan. Oh, ubat badan. Berat badan. Dia punya push. Dia punya tekan berat badan. Mana kena makan kurang lah. Makan kena kurang. Makan kena kurang. Exercise kena lebih. Saya lebih. Kena turun badan. Badan. Tapi doktor pun dah cakap banyak tadi turun kan. Dah 83 kilo dia dah asal. 60 kilo bang. Tak ada 60 dah. Kau jangan nak kejar tu. Asalnya abang 89 kan. 89. Lepas tu turun kan. Turun 86. Ni sekarang dah 83. Banyak lah dia turun. 83. Tu doktor kata bagus jugalah kan tadi. Turun banyak. Tapi dia kena pakai lagi mesin tu. Oh, nak makan lagi. Sebab tak turun lagi. Tak turun lagi. Turun tapi tak banyak. Banyak. Dia pakai lagi. Ambillah kau. Cik kerja memakai. Tapi elok pakai benda tu. Elok pakai benda tu. Elok pakai benda tu elok lah. Abang nampak ada kurang lah. Tak tersedak. Tak pakai mask tu. Tu apa jenis kasawan? Mask of Zorro. Nak pergi kasawan lagi. Tak habis. Ayah ambil ubat kat sini senang. Dia tengah tunggu farmasi ni. Dah jumpa doktor semua dah. Jumpa dah. Ayah jumpa doktor seorang. Saya tak risau sangat sebab dia masalah kulit. Dia dah tengok kulit ayah semua okey. Cuma dia continue ubat je lah. Ayah punya 29 hari bulan 10. Nak dekat birthday aku. Elok lah.